Hai guys, apa khabar guys? Bersama lagi di Abang Grab channel guys. Ini update terkini guys Update terkini untuk insurans Grab insurans. Yang terkini setakat 15 hari bulan 5 hingga 16 hari bulan 5 2025. Okey, yang terbaru adalah Zurich General Insurance ataupun Zurich Takaful. Zurich lah. Tiada lagi sediakan annual e-hailing guys. Ini kau kena alert So next, kalau kata nak ambil insurans yang tahunan, mana Zurich tiada lagi dalam senarai. So yang ni terkini ada update untuk Zurich tiada. Dan Liberty Kurnia M Insurance, yang ini dia tak sediakan pula daily insurance e-hailing. Okey, tiada lagi bawah Grab daily insurance untuk Liberty Kurnia M Insurance. Dah di-update juga yang ni. So yang ni sepatut korang alert lah. So mana-mana driver yang sebelum ni menggunakan Grab daily insurance untuk Liberty Insurance, Kurnia Insurance, M Insurance, mana dah tak ada lagi lah untuk opt-in daily insurance tu. Mana korang kena beli tambahan ataupun add-on annual e-hailing untuk Liberty Kurnia Insurance ni lah. Okay, so itulah guys setakat yang ada ni guys, info yang ada, latest update hari ni lah saya update untuk korang lah. Kalau kata mana tahu korang nanti nak join ke, nak jadi Grab car e-hailing ke, ataupun existing Grab car tapi apa benda, kenapa tak boleh ni apa semua kan. So setakat yang ada itulah guys. Okay, Zurich tiada lagi sediakan add-on annual e-hailing, tapi dia masih lagi boleh untuk guna bawah Grab daily insurance. Okey, untuk Liberty Kurnia M Insurance, dia tiada lagi untuk annual e-hailing. Dia terbalik lah. Okey, so dia hanya ada untuk sorry. Dia hanya ada annual. Ni ulang balik annual. Tapi tiada lagi untuk daily insurance e-hailing. Itu je guys. Salam hormat guys. Okay guys, check it out guys. Mana-mana nak daftar tu, Roger dengan Abang Grab guys. Nak daftar Grab car e-hailing ke Grab Rider, Roger. Okay guys, itu saja. Check it out guys. Bye.